Gambar dia tu memang nampak berapi dah. Keping nak lagi. Makin keping nak memang nak lagi. Seto. Saya Siti Nasa. Okay. Di Zuki Badasyan kita berjumpa lagi. Di Zuki Badasyan. Okay, hari ni kita nak makan lah pula Goni Rider ni. Okay, buat Goni Rider ni memang sedap. Tapi sedap tu saya makan tu. Ulangnya kata-kata sedap ke. Ulang kata-kata sedap. Lepas tu hari ni saya nak cuba. Ni nama dia tortilla chip. Tortilla chip sambal berapi. Nampak pun gambar dia tu memang nampak berapi dah. Okay, jom tengok kita makan. Muka dulu. Besar sikit. Jadi kita taruh ke bawah. Balik je. Okay, jom kita buka. Wow. Mau dia memang sedap. Kita cuba satu dulu. Okey. Hai. Sedap. Sedap rasanya memang sedap. Memang rapuh malat. Tak pernah juga rasa ni. Rasa dia ni. Dia memang rasa dia macam tu. Dah juga sikit. Tapi dah banyak saja. Tak lupa lah. Macam ni ke. Sama. Dah. Sambal dia tu memang banyak kat ni ya. Rasa dia tu memang rasa dia pun memang sedap. Juga. Sambil main tepung pun boleh makan. Sambil dah fikir tu boleh makan. Sambil nak TV pun boleh makan. Ini memang penting sebab boleh makan semua tempat. Kita ada. Okey. Ini memang puas hati sangat. Makan tengok TV boleh. Makan tengok cerita boleh. Tengok baca buku boleh. Wayar kalau boleh. Belakang dari kereta boleh. Makan sekeping nak lagi. Makan sekeping nak memang nak lagi. Tak ada banyak pedas sangat. Goni ni biasa macam apa air masuk je. Tak. Kalau nampak saya makan ni, kalau kita gigi boleh makan ke? Sebab dia lembek sangat, lembek memang
rapu-rapu itu. Mak saya memang boleh makan sangat. Boleh makan. Okay, nanti saya letak nombor di bawah. Letak IG dan Facebook di bawah. Okay, kat ni lah kita hari ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Makan sekepi je memang kena. Makan sekepi je memang kena. Okay. Kita lagi ni. Kalau saya makan ni boleh tengok nombor di bawah. Sebab nanti saya akan letak nombor di bawah ni. Nanti saya letak nombor di bawah. Sebab nanti saya letak nombor di bawah. Saya letak nombor di bawah.